antara dosa yang sering manusia buat sesama manusia ialah mengutuk sesama manusia, membuat jahat sesama manusia, dan yang terakhir mencuri barang-barang sesama manusia. Dah sekira yang Ustaz beri sebentar tadi. Kenapa tuan? Saya ada sebatang pen Ustaz. Pen tu saya jaga dengan baik. Saya gunakan sejak saya kecil lagi. Lalu? Pen tu saya curi tuan. Saya curi pen tu tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Nabi nak duit sikit, Nabi nak beli pen. Kamu nak buat apa? Kawan-kawan Nabi semua ada pen. Duit kita tak cukup nak. Duit ni hanya cukup untuk makan dan sekolah kamu saja. Nafi, nanti ambil duit, tolong belikan gula di kedai Pak Abu ya. Yelah, Mak. Assalamualaikum. Salam. Pak Abu, Mak suruh beli gula. Kejap
pergilah berjumpa dengannya. Mohon ampun. Mohon halalkan pen itu. Baik, Ustaz. Abang ingatkan apa dengan pen tu? Abang nak jumpa dengan Pak Abu. Abang nak mengaku abang curi pennya dulu? Ya. Tak malu ke beradik mengaku mencuri? Abang malu pada Allah tak? Malu dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan perbuatan abang yang dahulu. Buat apa nak malu dekat orang tak? Kita nak pergi ke Mekah lepas puasa nanti. Kita kena bersihkan diri kita tak? Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Nafi, masuklah. Mak nak buatkan air ya. Mak nak. Tak payah susah lah, Mak nak. Lagipun saya datang sini ada urusan sikit dengan Pak Abu. Tak apalah, masuklah. Masuk. Allahu Akbar. Silalah duduk. Kejap, Mak nak panggilkan Pak Abu ya. Terima kasih, Mak nak. Sama. Allah. Nafi, cepatlah minum. Terima kasih, Mak nak. Sama-sama. Duduk. Allahu Akbar. Abu. Ni Pak Abu. Apa ni tuan? Pak Abu ingatkan mak saya.
Ingat, maksum kan? Pak Abu tahu kan kami dahulu macam mana kehidupan kami miskin. Tahu. Tapi Tuan tak pernah hutang dengan saya. Walaupun secupak beras. Kenapa ni Tuan? Saya minta maaf Pak Abu. Saya minta maaf Pak Abu. Saya tak faham Tuan. Pak Abu takkan ingat. Pak Abu takkan pernah ingat apa yang terjadi Pak Abu. Apa yang terjadi Tuan? Saya pernah mencuri sebatang pen di kedai Pak Abu. Masa tu Tuan sebudak. Cuma nakal. Bukan jahat. Tapi saya mencuri Pak Abu. Jadi, ini sebagai ganti dia? Ya Pak Abu. Itu sebagai ganti pen yang saya curi dahulu Pak Abu. Tapi, pen ini mahal. Yang kamu curi itu murah saja. Pak Abu, pen yang seperti itu sudah tiada sama sekali Pak Abu. Jadi saya gantikan dengan pen yang di Pak Abu. Terima kasihlah Tuan. Saya harap Pak Abu sudi menerima pemberian saya Pak Abu. Saya rasa bersyukur. Dengan pen itu, Tuan dapat belajar dengan baik. Jika ada salah Tuan terhadap saya maafkan. Selebih pada itu, biar Allah saja ya. Tapi, saya sudah tak menulis sekarang Tuan. Tangan menggeletar. Pak Abu, saya harap Pak Abu sudi terima pemberian saya Pak Abu. Ia adalah pemberian saya seikhlas hati saya Pak. Tanda saya membalas apa yang saya dapat. Saya terima kasih Pak Abu kerana sudi maaf saya. Sama Tuan. Terima kasih Pak Abu.